Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada barisan panel penilai yang saya hormati, para pensyarah, jurulatih serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Muhammad Dini Syazwan bin Nur Hadi, bernombor metrik A197-297. Kajian ini dijalankan di bawah seliaan Encik Muhammad Arif Roslan dan mentor saya, Teknologis Dr. Ahmad Fidaus Haji Arham. Baiklah, hari ini saya ingin mengajak anda semua menelusuri satu cadangan projek yang sangat dekat dengan hati saya, iaitu satu usaha untuk memperkasakan golongan ibu bapa dalam ekonomi digital. Jadi saya akan mulakan dengan latar belakang syarikat dengan untuk memberi konteks, diikuti dengan penyataan masalah menggunakan analogi iceberg. Seterusnya saya akan membentangkan solusi unik saya yang berbeza dengan kaedah tradisional dan diakhiri dengan metodologi kajian serta jangkaan hasil. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini dijalankan dengan kerjasama Durio Sedian Berhad. Jadi kita semua mungkin kenal dengan siri animasi Omar dan Anak atau Didi and Friend. Pengasasnya, Sinan Ismail, kini telah membina Durio Plus, iaitu sebuah platform penstreaman global yang memfokuskan kepada kandungan selamat dan patuh syariah untuk kanak-kanak Muslim. Jadi apa yang menarik, baru-baru ini Durio Plus telah melancarkan geran RM500,000 di bawah inisiatif Durio Creators. Tujuannya adalah untuk menggalakkan orang ramai menghasilkan konten, iaitu UGC. Namun di sinilah wujudnya satu paradoks, iaitu wang dana sudah tersedia, platform sudah ada, tetapi bakat yang berkualiti sangat terhad. Duru Plus kini menghadapi masalah kekurangan konten yang konsisten daripada komuniti. Ramai yang mencuba, tetapi ramai yang gagal untuk mengekalkan kualiti. Inilah jurang yang cuba saya isi. Maka, projek ini hadir sebagai jambatan penyelesaian. Projek ini bukan sekadar mengajar cara untuk buat video. Ia adalah pembangunan model bimbingan holistik. Kata kunci di sini adalah holistik. Maksud kita tidak hanya melihat pada kualiti video semata-mata, tetapi kita melihat kepada pembangunan manusia di sebalik video tersebut. Baiklah, seringkali kita bertanya, kenapa video yang dihasilkan oleh ibu bapa ini tidak berkualiti? Jika tuan-tuan lihat pada raja iceberg di slide ni, apa yang kita nampak di permukaan hanyalah simptom fizikal, iaitu kualiti fizikal rendah, audio bergema dan penghantaran tidak konsisten. Biasanya penyelesaian industri ialah hantar mereka pergi kursus editing. Namun, mengikut pemerhatian saya mendapati bahawa kursus editing tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kerana punca sebenar berada di bawah permukaan air. Iaitu terdapat dua punca akar umbi, iaitu masalah kemahiran kendiri, iaitu personal skill, di mana ibu bapa ini mengalami burnout. Mereka gagal mengurus masa antara anak-anak, kerja hakiki dan hobi ini. Tanpa pengurusan masa, video tidak akan siap walau sehebat manapun sekali skill editing mereka. Yang kedua adalah masalah keusahawanan. Mereka tiada visi bisnes. Mereka menganggap ini sekadar hobi suka-suka. Mereka tidak faham konsep ROI atau BMC, Business Model Canvas. Akibatnya, bila video tak viral, mereka hilang semangat dan berhenti. Jadi, tesis saya berhujah, masalah sebenar bukan teknikal, tetapi masalah pengurusan diri dan mindset bisnes. Bertitik tolak dari masalah ini, kajian ini digariskan dengan 3 objektif utama. Yang pertama adalah menganalisis. Saya mahu mengenal pasti secara spesifik apakah kekurangan personal dan keusahawanan yang dihadapi oleh peserta. Yang kedua, membangunkan iaitu saya akan bina satu model intervensi, model bimbingan holistik yang menggabungkan elemen personal, teknikal dan bisnes serentak. Yang ketiga adalah menilai. Akhirnya saya akan mengukur keberkesanan model ini dengan melihat growth pattern mereka. Adakah mereka berubah dari grade C ke grade S selepas bimbingan? Jadi untuk memastikan kajian ini realistik dan boleh dicapai, saya tetapkan skop yang jelas. Jadi saya memilih ibu bapa, iaitu our majority content creators yang berstatus zero knowledge. Mereka bukan professional media. Jadi tempoh kajian ini berjalan
intensif selama 3 bulan, iaitu satu kuarter di mana saya akan membuka borang ini, borang talent coaching kepada semua dulu creators, iaitu content creators untuk mereka book slot kepada kami. Begitu. Kenapa pendekatan ini dipilih? Kerana saya memahami kekangan masa ibu bapa. Jadi saya menggunakan pendekatan slot fleksibel pagi atau malam untuk sesi bimbingan. Kerana fokus kandungan ini hanyalah untuk ekosistem 12 sahaja. Baiklah. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana solusi ini berfungsi. Mengapa saya katakan seperti anda lihat, mengapa saya katakan latihan tradisional sebelum ini gagal? Kita lihat jadual perbandingan ini. Model lama bersifat technical centric, iaitu fokusnya macam mana nak guna kamera, macam mana nak edit laju. Hasilnya, kita melahirkan editor yang pandai teknikal, tetapi mereka tiada hala tuju bisnes. Yang kedua adalah, kita tengok pula kepada model baru yang saya cadangkan, iaitu bersifat holistik. Saya masukkan elemen personal skill untuk elak burnout dan juga untuk elak writer's block. Saya masukkan juga elemen keusahawanan untuk kelestarian, sustainability. Hasilnya, kita bukan sekadar melahirkan pembuat video, tetapi kita melahirkan parentpreneur, iaitu ibu bapa yang menjadikan konten sebagai satu perniagaan yang mampan. Di situ. Kita lahirkan satu ibu bapa yang ada mindset branding untuk channel-channel mereka. Inilah kerangka teori solusi saya. Model bimbingan 3-tier. Bayangkan 3 bulatan yang saling berkait. Tier 1, asas. Personal skill. Sebelum pegang kamera, kita betulkan jadual mereka. Kita ajar teknik brainstorming supaya idea tak kering. Ini asas disiplin. Tier yang kedua, technical. Barulah kita masuk bab pencahayaan, audio dan editing. Ini adalah alat untuk menyampaikan mesej. Tier 3, iaitu keusahawanan. Kita ajar mereka tentang branding dan business model. Siapa audiens mereka, apa nilai unik channel-channel mereka. Jadi apabila ketiga-tiga ini bergabung, barulah lahir parentpreneur mampan di tengah-tengah itu. Baiklah, untuk melaksanakan model ini, saya tidak menggunakan silibus pukul rata ataupun one size fits all. Saya membangunkan instrumen khas iaitu borang bimbingan terperinci, tailored coaching form. Borang ini bertindak sebagai alat diagnostik. Setiap minggu, saya akan analisa pinpoint peserta. Adakah minggu ini dia malas? Adakah minggu ini videonya gelap? Model bimbingan ini akan disesuaikan mengikut diagnosis tersebut. Ini menjadikan bimbingan saya sangat adaptif dan tepat sasaran. Baiklah, dari sudut akademik, metodologi yang saya gunakan ialah kajian tindakan, action research, model Chemist and McTaggart. Kenapa kajian tindakan? Kerana saya bukan pemerhati pasif. Saya terlibat secara langsung dalam kitaran plan, act, observe and reflect. Saya merancang intervensi, saya berikan bimbingan, saya lihat hasilnya dan saya tambah baik lagi pada minggu seterusnya. Jadi proses ini berulang selama 3 bulan sehingga kualiti peserta mencapai tahap optim. Bagaimana penilaian dilakukan? Seperti anda lihat, rubrik grade S and C iaitu data kejayaan diukur menggunakan rubrik ini. Grade S bermaksud peserta mencapai skor 5/5 dalam ketiga-tiga aspek, iaitu personal, technical and business. Grade C bermaksud peserta mungkin tahu technical tetapi masih mempunyai personal yang lemah dan tiada visi. Branding channelnya terlalu lemah. Jadi matlamat akhir kajian ini adalah untuk membuktikan pergerakan data peserta dari grade C menuju ke grade S. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan, projek ini bakal membawa satu naratif baru dalam industri. Kita tidak boleh lagi melatih pencipta kandungan hanya dengan memberi mereka kamera, hanya dengan memberi mereka cara untuk edit. Kita perlu membina manusia di belakang kamera itu melalui pengurusan diri yang cekap dan minda keusahawanan yang strategi. Jadi, sekian pembentangan cadangan projek saya. Saya kini bersedia menjawab sebarang persoalan daripada pihak panel. Terima kasih.